Anwar, laki bini penipu dan seluruh rakyat dia nak tipu. Ini cerita dia dulu masa sebelum jadi Perdana Menteri, tutup buka mulut dia penipu. Masa dah jadi Perdana Menteri, tutup mulut pun dia menipu. Tak tahu mana tipu, Istighfar tipu ke, beli rumah kajang tipu ke, ataupun bulan puasa punya pengumuman kau tipu. Dari yang saya hormati sekalian, itu belum saya sebut lagi persoalan dia beli tanah. Ada satu-satu kan, dia beli tanah. Dia beli tanah kat Istighfar, dia beli tanah kat Port Dickson tahun 2022 harga $1 juta cash. Yang menarik tu apa? Alasan cara pembelian tanah hasil daripada jualan rumah setia murni Bukit Damansara. Bukit Damansara main. Yang rumah kena pecah dengan polis tu kan. Bukit Damansara tu jual tahun 2004. Tahun 2004. Kau beli tanah ni tahun 2022. Bijak menabung Perdana Menteri laki bini. So tak tahu banyak tahun dia kena pakai kereta kira. Okey, tu tak menarik lagi. Jangan golak lu, belum sampai lagi. Part yang menarik dia apa? 2014 kalau Google, Kak Wan gadai rumah Bukit Segambut. Sebelum pilihan raya 2014, Kak Wan rebeh tunjuk orang, saya tak ada duit, saya kena tindas dengan Najib. Pada ketika itulah dengan Najib kerajaan zalim, maka nak masuk pilihan raya saya gadaikan rumah di Bukit Segambut. Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Kenapa? Kerana saya langsung tak ada duit. Okay, baik. Ni kau cakap kau simpan duit daripada tahun 2004 sampai 2022 1 juta beli tanah cash dekat Port Dickson. Maknanya apa? Kau penipu. Ini masalah laki dengan bini sama naik menipu. Bukan saya cakap, ini dokumen cakap Kak. Dokumen cakap. Itu belum lagi saya nak cerita soal kereta. Soal kereta ni saudara, la ilaha illallah. Soal ini belum masuk soal Menteri Besar kan, 3 pagi kita balik ni kan. Wan Azizah taklah payah nak cari dia kan. Boleh ke Facebook saya, Cik Gubat Original. Semua yang saya cakap ni saya dah naikkan dokumen dalam Facebook saya, Cik Gubat Original. Okey, Wan Azizah Istighfar dia ada apa? Dia ada MyV dia ada. Anwar Ibrahim Istighfar pun langsung tak ada kereta. Langsung tak ada kereta. Makna akak jauh lebih hebat daripada Perdana Menteri kita kan. 3 biji ada kereta rumah kan. Dia tak ada tu, dia tak ada. Tapi naik kereta mewah tak? Naik kereta mewah. Kereta mewah pertama nombor plate BEM1 BMW baru. Ke sana ke sini dia kan, BMW baru tu. Kita pun pergi cari kat DPJ. Keluar nama siapa? Nama ahli korporat tokoh besar di negeri Selangor. Dan apa dia? Tokoh korporat ni kita detect balik, dilantik menjadi ada JLC Selangor nama Hartanah Selangor jadi chairman. Ada JLC Selangor nama KDEB Kumpulan Darul Ihsan jadi board director. Sama ada orang dilantik jadi board director dulu baru bagi kereta baru lantik jadi board director. Mana satu pun lah dulu cerita dia Anwar rasuah, Anwar salah guna kuasa. Satu lagi kereta lagi saudara, nama kereta tu Jaguar. Keluar dia masuk istana tu kan, dia naik Jaguar VCQ 8055, nombor cantik. Kok susun 8055 tu Kak, dia susun rapek jadi BOSS. Dia pun bangga kan, VCQ 8055. Kereta ni cari juga kat JPJ, keluar nama Yayasan Aman. Tahu tak Yayasan Aman? Kereta mewah nama Yayasan. Yayasan Aman ni nama asal Pulau Aman. Tompek orang susah, konon Anwar nak bantu, buka yayasan. Buka yayasan, kutip duit orang, lagi cukai, konon nak bantu orang miskin, kau beli kereta. Tiba-tiba bila saya cakap macam tu, peguam yang telefon, bekas senator negeri Kedah marah. Kenapa? Kau kena saman dengan pak saudara kau. Tak kan? Kau kena saman dengan pak saudara. Saya kenapa Anwar Ibrahim nak saman saya lah kan? Dia kata sebab tu ni daftar Yayasan Aman, ni dokumen. Sebab kereta tu adalah orang sedekah ke Yayasan Aman untuk membantu orang miskin. Ada korporat sumbang, orang sumbang boreh nak bantu orang, sumbang tolo kan, bagi rumah, bagi pejabat. Saya faham lagi, saya faham. Ini sumbang kereta mewah nak bantu orang miskin. Saudara, semua benda ni kalau kita teliti, apa dia? Ada money laundering di belakang dia. Faham tak faham? Tamat bab yang kedua. Anwar laki bini penipu dan seluruh rakyat dia nak tipu. Faham tak? Lulus tajuk kedua dengan cemerlang.